Satu jenayah yang sungguh kejam hingga menggemparkan seluruh dunia. Seorang wanita hamil yang telah pun dibunuh dan bayinya telah dilarikan. Tapi sebalik tindakan kejam itu, tersembunyi kisah hitam yang penuh dengan trauma. Ini adalah kes tragis Lisa Montgomery. Pada Disember 24, Lisa Montgomery telah melakukan sejanah yang paling mengerikan di dalam sejarah Amerika Syarikat. Cerita ini bermula dengan Bobby Joe Stinnett yang berumur 23 tahun yang sedang sarat mengandung 8 bulan. Pada asalnya dia menyangka dia akan berjumpa dengan seseorang yang ingin membeli anjing Bucker Terrier. Tapi sebaliknya dia menemui ajal di tangan seseorang yang mempunyai niat yang sangat jahat. Kematian Bobby sangat tragis. Apa yang dilakukan oleh Lisa adalah dia mencekik Bobby Joe sehingga mati. Kemudian dia menggunakan pisau yang berada di dapur untuk mengeluarkan bayi di dalam perut Bobby. Bayi itu masih hidup dan Lisa cuba untuk menyamar menjadikan bayi yang diambil itu sebagai anak kandungnya sendiri. Namun akhirnya dia berjaya diberkas oleh pihak polis keesokan harinya. Tapi persoalannya sekarang, Kenapa Lisa sanggup melakukan jenayah sekejam itu? Apa yang mendorong Lisa untuk membuat sedemikian? Kehidupan Lisa penuh dengan penderitaan. Dia didera secara seksual oleh bapa tirinya sendiri selama bertahun-tahun dan ibunya membiarkan perkara itu berlaku. Trauma ini meninggalkan kesan yang mendalam sehinggakan Lisa itu menghadapi penyakit mental yang sangat serius. Penyakit yang dihadapinya seperti bipolar dan pseudopsychosis. Penyakit ini di mana apabila seseorang itu percaya bahawa dia sedang hamil walaupun tidak. Pada 2007, Lisa dijatuhkan hukuman mati kerana penculikan sehingga menyebabkan kematian.